kita perlu rasa syukur diri hari ini. Perlu rasa syukur dan kerap mengucap Alhamdulillah. Sebab apa saya kata dulu? Sebab perjalanan hidup yang Allah atur kepada seseorang atas kehendak Allah atur jalan hidup seseorang atas kehendaknya. Boleh Allah nak atur kita sekarang ni bukan manusia yang Allah tak beri kesedaran. Kita sekarang ada kesedaran yang Allah letak. Kesedaran yang Allah letak termasuklah saya, kita semua. Allah boleh atur kita ni jalan hidup lalai tu. Boleh? Kita tengok sahabat-sahabat kita mana ada tengah duk cara hidup mereka. Majlis ilmu tak boleh nak mari, masjid surau tak boleh nak mari, sekat nak berkumpul berkait dengan benda elok tak boleh. Allah atur begitu. Ni andai yang kita nak cerita, andai yang Allah atur hidup kita ni dengan gaya hidup itu, ataupun Allah atur hidup kita ni penuh leka dengan dunia, tak sedar cara hidup yang kita sekarang, ataupun Allah atur hidup kita ni hidup dalam keadaan na'udzubillah, duk jual arak contoh, boleh Allah nak atur lagi kita tak duduk keadaan sekarang. Boleh je Allah nak atur kita sekarang, na'udzubillah. Allah atur kita ni seorang penyakit dalam yang teruk. Maksud kata ni tak ada kesedaran langsung. Segan nak duduk dalam masyarakat. Segan nak ubah susah. Desukan duduk masyarakat masjid tak ada nak malu. Boleh Allah nak atur. Tapi bila kita belek diri kita fikir, Allah pilih diri kita. Allah pilih kita boleh duduk dalam keadaan sekarang. Dia nak atur kita boleh. Nak kita hidup je sampai ke mati boleh. Tapi jalan yang Allah letak hidup kita ni Allah pilih betul. Banyak mana orang yang mati dia dalam keadaan duk leka dulu dengan Tuhan. Ada. Tapi Allah pilih kita ada masa untuk hidup sampai kita sekarang. Allah bagi peluang, Allah bagi taufik, Allah bagi mendekat. Kita ni ada main perasaan yang nak pergi masjid, ada perasaan di hati yang aku nak pergi nuntut ilmu. Ada perasaan mati ni aku nak bawa Allah. Takkan aku nak cara hidup ni. Ada menimbulkan perasaan itu ke dalam hati kita. Andai kata Allah tariklah benda tu, kita tak rasa apa. Hidup kita dengan leka sahabat. Tuhan tu dah cukup syukur nikmat besar yang Allah lempar kepada kita. Tu pun tak cukup nak terbalas apa yang Allah atur dalam hidup kita.